pagi ni macam biasa lah, memang aku akan buat. Dan untuk hari ni aku dapat rasa lah, yang malam tadi aku dah buat yang aku guna Pecan Proline ni. Pecan Proline ni daripada Da Vinci ni aku boleh katakan dia kurang manis, tapi rasa Pecan Proline dia tu memang sangat-sangat, bagi aku sedap lah, rasa lah. Dia kurang manis tapi sedap lah. Okay, kemudian pagi ni aku buat yang butterscotch ni pula. Butterscotch ni rasa dia bagi aku, yang ni aku buat yang pagi ni butterscotch. Rasa dia agak macam dia nak ke lemak-lemak butterscotch. Dia macam manis sikit lah. Tapi dia butterscotch dia memang kuat rasa dia. Aku letak dalam satu pitcher ni je. Mungkin dalam dalam 3 ml lebih kurang lah. Rasa dia butterscotch memang padu rasa dia. Okay. So kepada korang yang buat kopi kat rumah ke, ada macam mungkin ada booth kopi korang, so Da Vinci ni antara yang aku boleh suggest kat korang lah. Kalau korang nak jimat dia, benda ni dia sebenarnya macam aku rasa macam lebih kurang aja. Kalau macam yang murah sikit sirap kopi ni, korang kena letak banyak. Tapi kalau yang macam harga dia, yang macam Da Vinci punya harga ni, korang letak sikit je dia dah rasa dia punya lemak dia. So dekat situ lah dia macam dia balance lah. Dia punya berbaloi dia tu macam balance je. Okay. So kalau nak sedap, Da Vinci ni aku rasa memang padu lah rasa dia. Okay. So nak dapatkan, korang tengok dekat bawah sekarang.